Tulang opa. Tulang opa. Tak nampak muka. Ni tau. Orang dah tak payah dah nak pergi ambil bawang, nak pergi ambil serai bagai blend untuk masak mi tu. Lebih baik beli frozen food. Tak sudah. Hey for ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist, N for next level diva, I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. So kembali lagi kita dalam section unboxing and mukbang. So hari ni kita orang akan unboxing satu parcel daripada Arwah Food. Wow. Iaitu ini apa orang cakap, daripada tertutup muka awak, Ardel Ariana dan juga suami dia Adwa. Yap, Nazim Adwa. So kita akan unboxing. Kita orang ada beli 5 jenis Dia punya mi. perisa lah. Yang paling viral mi kari opah, kalau korang tahulah. Betul. So hari ni kita orang nak review jujur. Sedap ke tak Sedap kan? ke tak? Sebab tengok komen orang cakap sedap. Repeat order pun banyak. So kita tengoklah. Maka awak unboxing atas ni. Tunjuk kat dia orang. Unboxing. Tak sabar. Oh, tak sabar-sabar. Unboxing kat belakang. Baik tak payah buat video gitu. Wow. Wow. Unboxing. So first kita ada yang paling viral adalah Buat keluar dulu yang mudah. ni kari opah. So yang ni memang familiar lah, orang selalu ambil. Actually kita orang dah pernah rasa dah mi kari opah ni. Memang So, sedap. kita repeat. Sebab tu kita orang repeat banyak terus, and then kita orang review So next yang dia lainnya. esok next dia Kelai. esok. Bingung sangat dia. Ada mi kari Okay, opah. so next kita ada mi tiao tom yum ala Thai opah. Okay, masih tak sabar. Kenapa dia macam pergaya ni kecil sikit? Sebab dia mi kiau kot. Oh, betul. Ada mi kiau. So next kita ada, saya pernah nampak ni, mi goreng kenting opah. Kita ada tengok orang makan macam sedap sangat kan. So kita rasa sedap ke tak, ataupun orang rasa tak gitu je kan. Memang tak sedap pun. So next kita ada mi sop perisa opah. So, Mi sup perisa opah. Perisa ayam. Perisa opah. Takut. perisa opah, perisa ayam. Mm-mm. Okay. Dan last one kita ada mi sop tulang opah. Tulang opah. Opah. Berapa banyak opah lah dia ni. So kotak Okay. besar dia letak kat sini. Ini kotak besar. Ada 2 lah. Oh. Ikutkan ada satu lagi, mi Bandung. Tapi waktu nak purchase tu, dah add to cart dah. Nak purchase tiba-tiba habis. Tapi satu benda yang unik adalah mi ni adalah mi tarik yang organik. Bermaksud dia tak ada peluntur dan pewarna tiruan, tanpa pengawet. tanpa asid borik, tanpa rasa kapur ataupun minyak. Dia perkaya dengan saffron dan kismis. So bermaksud dia tak sama dengan Mi biasa macam lah, Maggi tu lah. Dia tak sama dengan mi tersebut lah. Alright. Oh So tanpa melengahkan masa, kita akan masak satu. 5 Dan jenis lah. Kita ada 5 akan jenis. review. Kita review. Kita akan mukbang sekali lah. Yang pasti Yes. kita orang dah rasa mi kari opah. Kita orang review semula. Rate berapa daripada berapa hingga 10, berapa persen rate dia ke 5 jenis ni. So jom let's go. Saya pergi masak dulu. Let's go. Tada! So ini apa? So ini adalah ke-5 yang kita unboxing tadi. So yang Kita dah ni masak, dah siap masak. Kita dah buat presentation pun. Korang dah layan montage tu. Jadi kita orang akan start review, rasa
Dan rate yang paling terbaik lah. 1 sampai 10. So berapa yang kau akan rate dari setiap diorang punya menu. So let's go. Baca doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. So, Saya tak nak start daripada ni sebab kita dah rasa ni. So saya rasa nak starting dengan yang mi goreng kantin Opa. Kenapa dia mi goreng kantin Opa? mungkin rasa dia macam ala-ala yang kita time sekolah dulu. So kita rasa So, kita letakkan dulu. Saya rasa dia kena ada air sirap. Sebab kat gambar dia ada air sirap lah. Oh, ya yeah. Oh, kan? Sirap buka kantin. Kita ada. Let's go, awak rasa dulu. Ni kalau dah sedap, Pernah limau. Apa dia kan? Oi, ada tisu tak? Ada kat tepi tu. Takut dia mengecik. Kenapa dia tak nak? Oh. Oishi. Okay. Terus kita gaulkan dulu dia punya apa tu? Kita gaulkan Jangan dulu. kalau awak hilang daripada kamera. Kita tak sampai. Kita gaulkan dulu. Rasa tu takut nanti rasa limau kuat. Tu macam bentuk dia macam mi lidi. Tapi dia guna mi tarik kan? Ini memang mi dia Kan memang tak ada orang macam Maggi biasa tu kan ada lilin kan. Ini tak ada. Memang tak ada lilin. Salah. ni sebelah kanan. Macam mana? Macam dah lah. Pedas. Saya tambah ni dalam-dalam ni ikutkan kosong je. Macam instant biasa tu dengan mi dengan orang kata perencah. Yang lain-lain telur bagi apa semua ni kita tambah sendirilah lah untuk bagi lagi sedap. Sedap. Okay. Macam nak rasa? Dia macam waktu kita sekolah kan, beli mi goreng kat sekolah, macam ni lah rasa tu. Tapi lebih sedap. Bukanlah mi goreng korang yang rasa korang tak sedap tu. Yang ni yang sedap lah, version sedap punya. Kenapa dia tak nak? Cumanya dia Dia lagi menarik ataupun rasa dia lagi naik kalau korang campur dengan barang-barang lain lah. Contohnya macam minyak mata, ayam, sayur-sayur sikit. So rasa tu campur lagi sedap weh. Sumpah sedap. Dia tak, orang kata tak, jujur sumpah sedap. Tak apa, tak menghambarkan lah. Sedap. Kita akan buat version ni. Sebab ni kita campur. So nanti untuk tahu exactly rasa dia, so nanti kita akan record satu lagi yang version kita tak campur apa-apa dekat makanan tu. Dia pedas. Ini pedas saya rasa sebab lada yang awak isi. Mungkin lah nanti kita buat selingan video. Next kita orang akan shoot lagi. Kita orang makan yang kosong. Nanti korang tengok footage yang kosong pula. Tak tahu lah, mungkin pedas tu datang daripada lada ataupun memang daripada dia punya ni perencah. Ingat yang lain pun kita nak kena rasa, jangan habiskan. Tapi sedap, sumpah. Rate 1 hingga 10. Rate berapa untuk mi ni? Sama-sama. 1, 2, 3. 10 per 10. 10 per 10. Sama juga. Sama lah. Sebab ni memang tak menghamparkan. Dia okey, sedap. Okay, so untuk yang Korang kena campur beli. mahal ni adalah 10 per 10. So Sebelum tu konten kita orang ni tak ada sponsor. tak disponsor oleh mana-mana. Memang kita sendiri yang nak buat Ikhlas review jujur. Jadi tak ada menaruh dengan arwah tu nak benda ada dengan adwa. Tak ada pun sponsor. Tapi saja kita orang nak support sebab tahu mungkin daripada kita orang support ni ada sebahagian tu dia sponsor untuk Gaza, misi Gaza semua. Ya betul. So sama-sama kita doakan diorang punya perjalanan pada 12 ke 14?
Tak ingat tapi April Diorang dia start start belayar belayar. nanti 14 April macam tu lah mungkin. Hmm. Selamat pergi dan selamat kembali. Yes. Kita doakan So- sama-sama untuk Palestin, untuk pembebasan Gaza. So next. Okay, kita dah rasa yang goreng. Saya rasa kita perlu rasa tom yum dulu. Tom yum pun nak kena perah limau juga. Sekejap. Sebelum tu, kena cuci sikit rasa kat lidah kita. Yang belum banyak sangat. Nak hilangkan rasa makanan yang tadi tu untuk rasa yang ini. So next Gaul dulu. So next Gaul. is, apa nama dia? Mi tom yum. Opat. Mi apa ni, bukan mi tau. Dia kuih tiao. Yes. Kuih tiaw Dia sebab bukan. betul. Mi tiao. Ya, sebab Mi nampak tiao. ni. Saya macam sini lah. Okay. So kita Bau tom yum tu, ya? Bau dia naik sedap ni. Tapi sebab mungkin sebab awak campur dengan sotong, Ya. dengan limau, sayur sikit. So kita cuba. Ikutkan dalam satu paket tu dia tak banyak pun. Dia memang untuk seorang makan. Okay. Tak nampak aku. Cuba aku. Awak ni berdiri. Dia melutut. Jadi tak nampak kepala. Allah Akbar. Nampak sikit sekurang-kurangnya. Ni melutut tu dekat lantai. Dia tak sampai kat meja ni tinggi sikit. Bawa rasa. Kenapa? Sedap. Dia rasa macam mana? Rasa lagi ni. Pedas ke? Pedas sebab lada ke? Tak tahulah dia punya rasa tu dikacau oleh lada yang pedas. Tapi bau dia memang bau tom yum. Bau Tapi bagi serai. saya rasa dia tak naik lah. Dia macam Dia bukan tak naik tau. Yang ni rasa tom yum seafood ni. Sama je macam kat kedai makan. Kalau awak order mihun tom yum, rasa dia sebiji. Tapi pedas gila. Lada ni ke? lada kita ni. Dia rasa yang pusat di saya ni kot sekali dengan lada. Dia macam tak ada rasa. Tapi ni okey, dia masing-masing sikit. Cuba rasa dah, aku ada. Dah. Ada. Sama je macam pergi dekat kedai makan. Kalau korang order mihun tom yum seafood, sebiji rasa dia. Tapi tengok atas kedai lah, ada kedai yang buat tak rasa macam tom yum. Tapi dia ada lah rasa tom yum dia. Jom kita Red. rating. Sama-sama Ni untuk rasa yang ni tau. Ni mungkin sebab cara penyediaan ke apa, dia tak ada kena. Nanti dia punya rating yang jujur, yang betul-betul jujur tu adalah Kita akan masak kosong lah. yes, Kita yang rasa kosong betul. tu. Okay. So bagi saya 1, 2, 3, 7, Oh no! 5. sebab tak tahu dia macam lambat untuk rasa tom yum tu. Oh, kalau pada saya 7. Kenapa 7? Sebab okey, rasa dia cukup. Mungkin sebab ada bahan-bahan kot lengkap. Nanti lagi kita akan review yang Tak, mungkin kosong. saya kurang tom Saya yum. suka pedas. Mungkin lah. Jadi pedas tu dia tak mengacau lah rasa-rasa yang lain. Kita nak kena dulu. So, untuk kita tahu rasa, untuk saya tahu rasa sebetul-betulnya, kita akan review yang kosong tu nanti. Minum dulu. Tapi portion dia tak banyak. Sumpah tak banyak. Jadi macam korang kata, weh apa 5 bungkus makan 2 orang. Ni kita tunjuk. Portion dia kecil je. Contoh. Ni ya. Kecil je. Tapak tangan aku besar lagi. Nampak? Ni pun angin. Portion dia kecil je. Jadi memang untuk makan seorang, satu bungkus orang ni Tapi kalau untuk tak orang kenyang yang, pun. tapi kalau Tak untuk cukup. orang yang macam tak kuat makan, so rasanya boleh share 2 orang. Ni kalau untuk orang kuat makan, Macam kami ni kuat makan. Nantilah kami diet. Aduh, walaupun azam tahun baru nak kurus,
kita makan dulu sebab PMS cakap makanan cukup sampai bulan 6 je. Tekan tahun. Tapi lagi mana makanan tak ada, kita makan je lah ya. Lagi ada makanan, kita makan. Hmm. So next kita akan go to Ambil ni boleh? Kita kena ambil sudut lain. ini apa? Ya ni mi sup. Bukan tulang. Mi sup ayam. Oh, ni ayam. So ni ayam. Kita akan rasa dulu without letak sambal. Sebab dia bagi sambal tau. Ni. Dia ada bagi sambal kicap. Dah lah. Oh, dia sedap. Sebab ini kalau masak satu, lepas tu baru makan. Saya rasa kalau ni lagi sedap kot kalau korang makan panas-panas. Ya. Sekejap, saya nak rasa. Dia pedas sangat sampai berair tu saya. Ini ada limau lagi. Ini perah. Limau. Ya. Ya, okey. Kenapa? Tertelan lah dia. Kicap tadi. Saya rasa dulu lah tanpa kicap. Pedas juga tak? Kalau pedas juga mungkin sebab lada kan ni. Oh, wow. Terima kasih banyak. Wah. I think rasa dia masin sebab kuah dia dah kering. Sebab tadi waktu aku masak melimpah-limpah kuah. Tapi sebab sementara nak tunggu masakan lain ni masak, takut dia dah kembang. Oh no. Tapi so far dia macam unik lah. Aku rasa dia rasa apa ni sebenarnya? Saya kalau buat rasa makanan saya tak pandai. Saya pandai makan. Nak explain rasa dia macam mana? Tapi bagi saya ni, Ada rasa ayam tak? untuk sup ayam tu rasa je. Cuma mungkin sebab masak, lepas tu nak tunggu dia lain-lain tu, dia Bawa impact lah. Oh, tak isi kicap. Dia ada kicap dia. Apalah. Semula. Dia nak ambil tisu. Alah. Itu bawang goreng. Pedas lah guys. Macam mana kalau isi kicap? Rasa macam mana? Dia kena isi kicap lah. Oh, baru sedap. Tak ada nak kritik. Sebab tadi dia rasa macam, dia rasa ayam tu, sup ayam tu. Tapi dia masin. Bukan masin melampau, dia more kepada masin. Dia tak, rasa tu tak balance. Dia okey sikit. Cumanya kita rasa ni sebab kepedasan. Sedap. Tapi okey. Tapi ni lah ikut atas cara masak lah. Kalau korang banyak air, dia tawar lah sikit. Kalau korang kurang air, dia masin lah sikit. Tapi rasa dia cukup je. Tapi ni kena korang, saya rasa awak ikut tak dia punya ni? Aku tak ikut pun sukatan dia. Pandai-pandai je. Kita tukar masak Esok kita akan macam orang tahu esok ke tak. Kita akan buat mengikut cara penyediaan yang Arwah Food dah buat. So mungkin ini sebab rating kita orang ni, dia akan impact juga melalui cara penyediaan. Betul. Kalau korang terlebih air ke, masak terhangit ke, Aku impact betul. contoh mi goreng tu korang buat sampai hangit, rasa lain je. Mesti pahit-pahit sebab hangit kan. Berapa rating untuk Untuk sup tu, okay, sama-sama. Satu, dua, tiga, empat. Saya tak suka sangat rasa sup ayam dia. Dia boleh makan. Mungkin sebab masak dia dah air tu terserap jadi masin. Tapi tak rasa ayam pun. Dia bagi tak ada lah masin macam mula. Sebab dia cakap sup ayam, tapi tak adalah rasa macam contoh awak pergi beli Maggi tu, sup ayam, ada rasa ayam. Isi ayam. Tak apa. Dia tak rasa ayam Sebelum lah. kita nak kritik tu betul adalah yang kosong tu kan.
yang ni mungkin cara penyediaan kita orang ataupun mungkin kita orang tak ikut cara penyediaan dia. Ada contohnya misuk tulang yang next akan makan ni, dia suruh rebus dalam 450 ml air sehingga mendidih. Okey? Mendidih tak kau buat tadi? Mendidih. Panas-panas sampai dah kecil kembang dah. Masak sehingga 5 hingga 8 minit. Jom kita rasa sup tulang pula. Sup tulang opah. Okay, kita ada lagi 2. Satu sup tulang dan juga Mi Maggi kari. kari. Mi kari. Mi Dia kari. bukan Maggi ya, dia mi. Alhamdulillah. Kenyang. Itu. Angin. Sebab tak makan daripada tadi sebenarnya. So next kita akan review mi tulang opah. Bukan tulang lembu, tulang opah. Ini takutnya. Tapi sedap lah bau dia. Bau dia macam rempah-rempah nak buat sup tu. Nak buat sup. Tapi kena makan cepat ni. Kuah dia dah kering. Seram lah nak makan sebab disebabkan oleh kepedasan yang melampau tu, dia dah merosakkan saya punya bahagian deria rasa lidah. So jom next. Jom next. Saya rasa. Apa kata awak? Yang tu saya yang Rasa lah ya. Panas tak? Panas lagi yang ni sebabnya dia paling last masak. mana sebenarnya hari ni? Sebab bibir saya dah pijau dengan lada dah. Nak. Tak nak. Tadi kita dah rasa. Kita kena review yang lain dulu. Berbola ni letak sendiri tau. Besar sangat. Apa? Conclusion dia sebagai kawan tak susah untuk buat review. Makan benda masuk mulut keluar balik. Cuba rasa. Dia rasa macam sup. Yang tadi tu tak rasa sup. Tapi packaging ni lain sikit daripada tadi. Di sini masuk. Pada depan ni ada gambar opah. Lepas tu ada dia punya gambar musuh tu lah. Popeye AI. Opah AI. Kenapa tak letak muka dia? Untuk dia dekat mi kari je. Mungkin sebab mi kari ni best seller kot. Paling sedap. Packaging baru. Mungkin yang lain masih lagi packaging lama. Rasa cepat. Sabar dah ni. Nak habiskan semua. Ni mesti Melayu semua. Wow. Sebab bibir kita tengah pedas. Dia pijau macam tu. Okey kan? Okey sikit daripada mi ayam kan? Mungkin saya rasa mi sup ayam ni sesuai untuk anak-anak. Ni kita ada sambal kicap juga dia bagi. Saya rasa lah mi sup ni sesuai untuk anak-anak lah. Anak-anak yang anak-anak kecil. Sebab dia tak pedas. Mi sup ayam. Dia rasa lah ayam budak-budak suka lah. Kalau macam mi sup tulang ni mungkin kita dewasa-dewasa ni suka lah. Sebab dia ada rasa macam rempah-rempah. Rempah-rempah sup. Dah buat sup tu. Sekejap, dia bagi rasa tambah kicap. Kau lah pakai sudu. Boleh tak sikit lah? Mama tak semua ke? Sayang. Nanti masin. Kicap dia pedas juga. Okay, tak apa hari ni sebab kita nak menyelerakan. So, korang boleh je tambah apa-apa yang untuk menaikkan selera korang untuk makan. Okay? Ni kita orang guna apa-apa yang ada je. Hai, banyak apa yang ada tu. Ini dia yang kita isi kicap pula So, kalau panas Yalah. Korang faham lah kan? Kalau pedas-pedas minum air. Dia jadi bertambah pedas lah macam tu. Tapi ni panas. Dah pedas panas pula tu. Dengan ni. Masak-masak tak tahu lah. Masak-masak bau tak dia punya tulang. Yang sup ayam tu tak tahu. Tak bau macam sup pun. Tapi pada saya yang ni, masa sebelum korang campur dia punya kicap,
Betul lah, dia rasa actually dia rasa rempah. Rempah-rempah yang orang buat sup. Orang kata dalam sup bonjut tu, dia kan dah ada tiga serangkai ni. Sup bonjut. Bau dia macam tu lah. Bila masak sup ayam dia adalah naik bau-bau aroma-aroma ni. Rasa ni rempah dia lah. Tapi dia rasa lain sikit mungkin sebab tadi dia cakap dia ada isi saffron dengan kismis. Dia jadi buat rasa manis sikit lah. Betul? Semua bahan dia ada kurma, kismis dan saffron. Itu mungkin membuatkan dia rasa manis. Ni lah orang cakap kelainan resipi, Kang. Kalau tak ada benda-benda yang unik, tiru resipi orang. Ini resipi dia tersendiri. Macam mana lah dia letak kurma kan? Tak dalam masakan kismis. Ini kan lah, cream dia ditumbuk. That's why dia letak terbuk. Dia rasa dulu. Dia blend. Dia sedap je. So, kalau betul sedap betul. Untuk orang yang nak bagi tu, tunggu yang korang masak without bahan-bahan. Kalau letak limau tu mungkin tambah lagi lah rasa masam-masam dia. Masam-masam asin kan. Contohnya ada orang mungkin masak yang ni tanpa lagi dengan sayur, dia letak ayam dia mungkin rasa. Ada orang tak minat sayur. Minat sayur boleh isi sayur. So bila masuk sayur ni, okey dah masukkan sayur, mungkin naik rasa untuk sayur juga. Tapi sedap. Break. 1, 2, 3, 8. 9. Bawah 8. Kalau masak terus makan mungkin lagi sedap. Ataupun letak tulang betul, tulang lembu, mungkin lagi kick kot rasa dia. Untuk lagi 2 tu. Ini sebab dia dah kering. Dia masih masin Sebab sikit. tu saya bagi 9. Ya. Kita tolak sikit yang contoh macam tadi, contoh yang saya bagi rating tadi. Sebab saya dah tolak dah dengan masak apa semua. Memang tu untuk dia punya apa orang panggil markah. Untuk orang punya rating, itulah rating tu. Tapi so far semua sedap je. Betul? Ada orang cakap tak sedap. Sebab lidah, mungkin macam saya tadi, dia rating lain, saya rating lain. Mungkin rasa setiap lidah orang tu berbeza-beza. Mungkin dia lidah biawak. Kalau awak saya lidah biawak, awak lidah apa? Buaya. Sementara Aliana masak tadi, saya ada tengok review orang. Macam ada orang review dekat YouTube, ada komen tu cakap kenapa nak kena beli mie ni sedangkan kita kena tambah bahan-bahan untuk sedapkan dia. Tambah telur, tambah ayam, nak bagi sedap tambah sayur. Lah weh. Lain orang lain tekak. Sebab contoh nama dia ni instant. So kau nak makan instant tu boleh. Dia tak ada lah orang cakap rasa dia mungkin hambar ke apa. Instant maksud dia tu yang sebenarnya korang dah tak payah dah nak pergi ambil bawang, nak pergi ambil serai bagai blend untuk masak mie tu. Ini senang. Tak marah saja je. Tak marah. Tapi serius rasa macam geram dengan orang yang komen tu lah. Sebab macam komen tu macam tak fikir ni. Dia cakap lebih baik daripada beli mie ni, lebih baik beli frozen food. Frozen food. Panaskan terus boleh makan. Hari tu kita beli frozen food dekat ni. TBI. Ha. Tak sedap. Dia nampak menggiurkan tau. Aglio olio udang. Rasa tak tahu dia cakap apa. Tapi sis betul. Dia TBI tu. Ya. Makan dia tak overclaim. Frozen food pun tak sedap. Tak, dia tak cakap pun kau masak, kau rasa tu, rasa semua ada. Rasa telur, rasa bola. Lampau lah. Macam kan kalau korang nak untuk naikkan rasa ni, selera korang tu, boleh tambah itu, boleh tambah ini. Korang boleh tengok dekat Arwah Food punya media social platform. Diorang ada review macam mana nak bagi rasa. Macam so inilah menu yang terakhir. Menu kalau kita orang dah try, disebabkan mie ni lah kita orang nak try mie lain. tak cukup tau. Mungkin dia best seller dia. Tapi ini tanpa review. Dah tanpa review. Tanpa makan. Tanpa makan.
Tanpa rasa pun dah boleh kata. Tiba rasa balik. Okay, sedap dia. Oh ni lain sikit. Hari tu kita orang makan. Kita orang letak udang, letak sotong. So hari ni kita Tak telur rebus. bola ayam dengan Yang ni macam biasalah. Macam orang dalam mi kari kan ada oh, fish cake, ada berbola. rebus. Ada ayam juga letak. Sama tak macam masak mi kari? Sama lah. Alah, saya nak Bismillah. Sama lagi rasa dia. Sumpah sedap. Sama, masih sama. Tak ada pun tiba-tiba packaging ni rasa lain ke. Ini dah bukan rasa dah ni. Nama dia melantak. Wih, sedapnya. Mi kari ni sedap gila. Sama lagi rasa dia. Dia manis-manis. Dia lain sikit mungkin. Yelah, sebab ada kurma, saffron dengan kismis. Dia lain sikit. Sebab dalam packaging ni pun, buka packaging tu. Packaging dia lain sikit tau. Dia yang baru ni packaging ni sebenarnya. Ada muka Ardel. Nampak dia. Tengok Ardel makan pun dah liu dah. Dan memang sedap. Mi kari. Antara yang terpaling sedap hari. Bread tu. So untuk orang yang nak try tu, Should Kalau- try this one. Yep. Ni dulu. kalau Korang korang rasa takut sedap, rasa korang boleh rasa yang lain. Okay. Jom kita lanjut makan. Berapa? 1, 2, 3. 1,000. 1,000. 10 lah. Hmm. 10. Ha. So, ini untuk first shot review yang kita letak bahan-bahan untuk menaikkan selera. So, video ni tak akan habis lagi. Habis dah. Yang tu nanti korang tengok kat next part lah. Part 2. Oh, okay, faham. So, kita habis dekat sini. So, kita orang nak melantak ke 5 ya. So, untuk ke 5 Ambil yang ni, ya? menu. Mi goreng. So, orang takkan kita orang makan. Jadi, itu sahaja untuk konten kita pada hari ini. Kalau ada idea yang lebih bernas, korang ada nak buat suggestion, nak mukbang apa lagi, nak buat prank ke apa benda ke, just komen dekat bawah. Sekejap. Please lah, kalau yang tengoknya sekadar tengok, tak kisahlah korang daripada netizen yang menyokong ataupun tidak menyokong korang punya semua video-video. So kalau tak puas hati, lontarkan apa korang punya tak puas hati tu dekat video. Korang tak suka, korang tulis je lah. Korang suka, korang tulis, korang support. Korang tak suka pun, korang komen je lah. Cakap Tak ada apa? masalah. Ya, betul. Itulah yang akan mengimprovekan kita orang ke masa akan datang. Korang cakap apa lah jangan cakap belakang, Cakap depan-depan. Kau kan? Jangan cakap depan-depan. Beres, tak ada masalah. Depan belum tentu. So, itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share Tekan butang loceng. untuk tahu setiap kali kita orang post, terus naik notification. Cakap lah bila lama tak buat video. Berapa lama? Lama sangat. Dia tahu makan je kat rumah. Makan tidur. Sebab kau perasan ni lepas beberapa bulan dengan jaga ni. Betapa gemuknya. Kau boleh Sebab tengok balik video sebab- first saya macam sebab mana. sebelum waktu puasa kita tak buat video. Kita orang tengah exam. Sekarang pun tengah exam. Korang sekarang mesti exam. Yup. Tapi masa bulan puasa, korang dengan kerja Azali serta korang Banyak punya OT. assignment. Ya. OT So, banyak. Dia memang tak sempat lah. Nak push sale. So, korang tengoklah video ini. Tutup lah. So, bye. Bye. Jumpa anda next episode. Bye-bye. Alhamdulillah, geng.
So nampaknya kita berjaya menggagalkan misi utama kita. Untuk diet je, geng. Habislah. So ini melantak lah apa tu. Ni melampak ni. So nanti korang nantikan kita orang punya misi untuk Uruskan diri. kalau boleh.